Pengerusi dan Jawatan Kuasa Masjid Hashimiyah Kuala Kangsar, ahli-ahli jawatan kuasa, ketua-ketua kampung serta seluruh warga kampung tersusun talang dan kampung-kampung sekitar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita sama-sama berhimpun pada malam ini dalam program ceramah perdana Isra dan Mi'raj. Program ini merupakan anjuran Persatuan Kebajikan Kampung Tersusun Talang dengan kerjasama Jawatan Kuasa Surau Al-Hijrah Kampung Tersusun Talang. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat Islam yang istiqomah di atas jalan kebenaran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah kita sama-sama menadah tangan memohon keberkatan dan keridaan Allah agar majlis kita berjalan dengan lancar serta diberi manfaat yang berkelanjutan. Majlis dengan takzim menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Saiful Aman bin Ismail untuk memimpin bacaan doa pada malam ini. Dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على ما أحاط به علمك وخطط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berhimpun pada malam ini adalah untuk menyatakan kesyukuran kami kepadamu, Ya Allah, di atas segala nikmat yang telah Kau kurniakan kepada kami. Ya Allah, Tuhan kami memohon kepadamu, Ya Allah, Engkau berkatilah majlis ini, Ya Allah, majlis ceramah perdana Isra dan Mi'raj daripada awal hingga akhirnya. Ya Allah, Tuhan kami memohon kepadamu, Ya Allah, Engkau jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini sebagai asbab kepada turunnya rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, sebagai asbab kepada kesatuan dan keutuhan hubungan hati-hati kami di kampung ini, Ya Allah, sebagai asbab kepada syifa dan kesembuhan daripada segala penyakit yang ada pada rohani dan jasad kami, sebagai asbab kepada pengampunan-Mu, Ya Allah, sebagai asbab daripada segala kebaikan, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami, Ya Allah, segala kebaikan di dunia dan akhirat, Ya Allah. Tuhan kami, begitu juga kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, segala perlindungan dan pemeliharaan daripada segala penyakit, daripada segala wabak bencana, daripada segala musibah yang berbahaya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kesihatan tubuh badan, kesihatan akal fikiran, kesihatan rohani dan jasmani kami, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratban li dhikrik wa qalban muf'aman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamam al-ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatan iman bik hatta la nakhafu wa la narju ghayraka wa la na'budu shay'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa awladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalika ya ni'mal mujib. Allahumma ij'al jam'ana
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Seterusnya majlis dengan sukacitanya menjemput yang berusaha mengusik Persatuan Kebajikan Kampung Tersusun Talang, Tuan Haji Ahmad Azhari bin Samuin, untuk menyampaikan ucapan halu-haluan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baru saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Is dan yang berbahagia itu penceramah kita Al-Fadhil Dr. Jabal, yang bahagia Dr. Hashim bin Jam, yang diingati Musi Surau Al-Hijrah, yang diingati juga Musi Masjid Talang, dan juga Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sultan Ahmad Ismail yang telah membacakan doa pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat hadir pada malam ini. Jadi sempena majlis pada malam ini, kami Persatuan Kebajikan Penduduk Kampung Tersusun Talang EDK Persatuan Kebajikan Kampung Tersusun Talang dan juga EDK Surau Al-Hijrah mengucapkan ribuan terima kasih. Jadi di sini saya ingin menyatakan, yaitu pada malam ini kami ingin menyatakan kesyukuran kepada Allah SWT dengan nikmatnya telah yaitu Persatuan Kebajikan Kampung Tersusun Talang telah diberi grant oleh kerajaan yaitu dalam program Sejati Madani. Jadi apa yang tuan-tuan dan perempuan di sekeliling yang ada ni, yaitu hasil daripada kerajaan yang memberikan grant sebanyak 100,000. Tapi barangnya baru dalam proses 50% saja beli. Jadi insya-Allah kami dimestikan untuk menghabiskan dengan jumlah yang lebih. Jadi untuk tuan-tuan dan perempuan, kalau untuk mengadakan majlis ataupun program yang di Dewan ini, mungkin saya boleh kata tak perlulah pinjam yang ataupun menyewa di luar. Jadi insya-Allah apa yang tuan-tuan dan perempuan yang ada di sini insya-Allah boleh melengkapkan program ataupun penduri dan lagi lah yang berkaitan yang memerlukan dewan dan orang-orang yang berkaitan.
Jadi ingin di sini juga saya menyatakan pihak IDK telah melantik beberapa orang untuk menguruskan peralatan yang ada di Dewan ini. Jadi untuk pemakluman tuan-tuan dan puan, untuk masa akan datang, sesiapa yang ingin mengadakan program ataupun bicara majlis, jadi mungkin akan melalui akan dikenakan sewa lah. Sebabnya tujuan sejati barang ini ialah untuk membantu sosioekonomi penduduk setempat. Jadi kami ADK usahakan semata-mata untuk menguruskan sahaja, tapi dari segi hasil ataupun sewa nanti kami akan beri kepada yang menjalankan ataupun yang menjalankan tugas memasak ataupun apapun nanti yang masalah sebenarnya kan. Jadi tinggal lagi kami belum lagi menentukan, sebabnya perlu melalui perbincangan dengan penduduk kampung yang mempunyai kelengkapan seperti yang tuan-tuan lihat pada malam ini. Mungkin setakat ini saja saya ingin menjelaskan berkaitan dengan program sejati madani yang telah diterima oleh kami Persatuan Kebajikan Kampung Susun Talam. Jadi sedikit sebanyak tuan-tuan dan puan kalau ingin boleh menghubungi saya dan ADK Persatuan Kebajikan Susun Talam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha mengurusi Persatuan Kebajikan Kampung Susun Talam. Majlis diteruskan dengan menjemput pula yang berusaha mengurusi jawatan kuasa Surau Al-Hijrah Kampung Susun Talam, Tuan Haji Abu Bakar bin Yahya untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi Saudara Syafiq, yang kita hormati Al-Fadhil Jabar, sama kita pada program kita dalam ini. Yang berhormat Dr. Hashim, ahli Dewan Negeri Bukit Dara, Ustaz Saiful Ahmad, Sembaca Dalam Ustaz Madani, Menteri Persatuan Penduduk Kampung Susun Talam, Tuan Haji Al-Hari, Menteri Masjid Al-Syamih, Tuan Haji Muhammad Syuk, Menteri surau-surau yang berhadiran, tuan-tuan dan puan-puan, pada tamu kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih di atas kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ke program kami ini untuk program di Selangor ini. Jadi sebagaimana saya maklum, perkara berkaitan persatuan telah dipegang oleh Tuan Menteri tadi. Cuma saya mengambil sikit blok untuk memaklumkan para tuan-tuan dan puan-puan, di samping kita mengandalkan program dalam perdana ini,
kita di dalam program ini, saya berterima kasih kepada Persatuan kerana memberi laluan kepada saya untuk kata ambil sikit lah sebab yang ada, walaupun kita dah untuk kali itu ada program keputusan kerajaan untuk kita dapatkan dia punya bukan yang kita harapkan lah. Dalam usaha kami ini, saya sekali lagi mengambil kesempatan juga membawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan mana kita ada slot sana apa yang dikenal oleh pengurusi majlis tadi untuk kata sama-sama mengimpakkan kata sikit kata semangat dari yang ada di daerah kita. Jadi orang kata di samping kita mendapatkan pekerjaan, insyaAllah kalau kita dapat, jadi kita akan nambah lagi daripada yang sudah ada, daripada semangat yang tuan-tuan dan puan-puan yang kita kata kita buat program ini. Jadi saya kata lagi meninggal laluan pada malam ini untuk Al-Fadhil Ustaz Jabar bagi menggunakan sesi beliau. Jadi saya mengakhiri sedikit kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berusaha pengurusi Jabatan Kuasa Surau Al-Hijrah Kampung Tersusun Talang. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita mendengar pengisian ceramah pada malam ini, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Jabbar bin Abdul Kahar untuk naik ke pentas. Dipersilakan. Izinkan saya memperkenalkan secara ringkas latar belakang penceramah rujukan kita pada malam ini. Penceramah kita ialah Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Jabbar bin Abdul Kahar yang lebih dikenali sebagai Imam Muda Jabar. Beliau merupakan juara program Imam Muda musim ketiga. Sedikit latar belakang akademik yang penceramah kita pada malam ini. Beliau memiliki ijazah sarjana muda syariah dari Universiti Islam Madinah, sarjana fiqh dari Al-Madinah International University, sarjana pendidikan pentadbiran perniagaan, serta PhD dalam bidang pengurusan berkaitan pengurusan jemaah haji. Beliau juga terlibat dalam urusan umrah dan haji di bawah syarikat Ajak Global Travel and Tour. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan penuh hormat menjemput Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Jabbar bin Abdul Kahar untuk menyampaikan ceramah perdana Isra dan Mi'raj pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله أما بعد. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis yang berbahagia, YB Dr. Hashim Adun Candan, Tuan Pengerusi Persatuan Kebajikan Kampung Tersusun Talang Raja Zahari, Pengerusi Surau Hijrah Kampung Tersusun Talang Tuan Haji Abu Bakar, Pengerusi Masjid Al-Hashimiyah Haji Syuk, seterusnya penguru penada, Tuan Penguru Ustaz Saiful, sahabat saya, kemudian Haji Ahmad yang menjemput saya pada hari untuk surau Al-Hijrah. Khususnya tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak,
tim saya yang hadir juga, bantu-bantu saya. Terima kasih kerana kehadiran pada malam ini. Mudah-mudahan malam yang penuh kebaikan dan keberkatan ya Allah akan limpahkan kepada kita semua. Ya, orang tahu kampung Talang ni time nak air. Sebut kampung Talang time nak air ni. Pasal apa main moya. Saya pun semenjak COVID ni saya tak miss datang malam yang saya anggap malam itu malam bukan sekadar malam meriah, tapi malam untuk berqiyam lail. Malam itu malam raya, malam yang doanya makbul. Saya ambil kesempatan jaga malam dengan tengok orang yang baik. Semalam tu boleh baca doa panjang sikit sampai ke subuh esok. Tuan-tuan dan Allah, inilah keindahan dan keistimewaan bila mana kita dapat bersama di dalam bulan Rajab, bulan yang menjadi pintu masuk ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang kita menadah tangan dan berdoa. Surau termasuklah Masjid Hashimiyah, surah Hijrah, 6 surau di bawahnya, imam-imamnya akan baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kau berkatilah kami dengan bulan Rajab dan Sya'ban, temukanlah kami untuk bertemu dengan malam ataupun hari-hari dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita baca sama-sama, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nampak melapor itu. Kita ada makan jaman ni. Ada apa kita baca bukan sikit. Makan kau pukul 11. Jadi tuan-tuan yang dihormati. Jadi tuan-tuan kata Allah, doa ni kita baca sama-sama. Kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kau berkatilah kami dengan bulan Rajab, berkatilah kami dengan bulan Sya'ban, temukanlah kami untuk bersama di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Bila sebut Ramadan, tuan-tuan, bulan yang penuh kebaikan, bulan keampunan, bulan segala-galanya. Sebab itu para salafus saleh tak berhenti untuk berdoa bila masuk Rajab, masuk Sya'ban, untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Sebab itu kita dengar berita yang macam-macam bulan Rajab. Dengan doa yang sama kita titipkan kepada Allah. Ada orang yang Allah panjangkan umur, ada orang yang sebaliknya. Ada orang yang Allah kurniakan kesihatan, ada yang sebaliknya. Ada orang yang Allah murahkan rezekinya, ada yang sebaliknya. Apapun dengan doa yang dibaca oleh Saiful tadi, mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan dan keberkatan, elak daripada segala bala, wabak dan penyakit. Para hadirin yang dirahmati Allah, setiap tahun apabila kita masuk bulan Rajab, antara perkara yang akan bermain di minda kita dan menjadi perbualan dan juga topik yang dibahaskan di masjid, di surau, di pusat pendidikan, di institusi-institusi, iaitulah berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj yang selalu kita dengar, cuma mungkin perbahasan malam ini kita ada sikit beda. Bedanya saya tak lebih banyak nanti di akhir nanti pertontonan tentang Al-Aqsa yang selalu kita dengar, yang banyak cerita-cerita tentang Palestin, tapi yang banyak tertumpunya hanya di Gaza yang jaraknya 79 km daripada Masjid Al-Aqsa ataupun Jerusalem. Di akhir rancangan nanti, so jangan ke mana-mana. Sekarang ini mari kita sama-sama mengamati apakah itu Al-Isra. Al-Isra adalah peristiwa diperjalankan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berdasarkan ayat Al-Quranul Karim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tuhan Maha Suci, Allah yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram. Mana Masjidil Haram, tuan-tuan? Makkah Al-Mukarramah ila Masjidil Aqsa. Di manakah Masjidil Aqsa? Di Palestin. Saya buat sikit. Ni gambar, 3 gambar ni. Daripada 3 gambar ni, kuis malam ni, di mana satukah? Yang mana satukah Masjidil Aqsa? Daripada 3 gambar ni. Sebelah kiri ni The Dome of Rock. Tengah tu tembok Salahuddin Al-Ayyubi. Yang ujung sana Qibli. 3-3 ni yang mana satukah Masjid Al-Aqsa, tuan-tuan dan puan-puan Allah? Agak-agak kuis. Siapa dapat? Dapat hadiah. Hadiah belanja makan malam di kampung saya. Yang mana satu, tuan-tuan? Yang dalam gambaran kita akan tengok yang The Dome of Rock, tu kan? Sebenarnya 3-3 inilah Masjid Al-Aqsa, ataupun disebut sebagai Kompleks Al-Aqsa Al-Sharif, iaitu The Dome of Rock, Qubbatul Safra. Yang tengah tu tembok Salahuddin Al-Ayyubi. Yang ujung sana tu Masjid Al-Qibli, ataupun dikenali juga Masjid Umar Al-Faruq. Ketiga-tiga ini malah ada lebih daripada 9 tempat. Yang penting ininya disebut sebagai Al-Aqsa, Kompleks Al-Aqsa, Haram Al-Sharif di Palestin. Para dirahmati Allah, Nabi diperjalankan pada malam itu yang disebut dengan perkataan abdul. Nabi bukan bermimpi, tetapi Nabi pergi dengan jasad dan juga ruh. Kalau mimpi, boleh saja kita kata mana-mana kita boleh pergi. Tapi ahli tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Quran Al-Azim dan banyak tafsir-tafsir Muqtabah, tafsir Qurtubi dan fi Zilal Al-Quran, cuma ada sedikit pandangan yang mengatakan Nabi SAW pergi ruh, maknanya mimpi. Tapi yang paling jumhur, pandangan yang paling tepat adalah Nabi pergi dengan jasad dan ruh, bukan mimpi. Dengan menaiki apa itu tuan? Buraq. Hadis yang menyebut tentang peristiwa ini disokong 3 hadis yang sahih. Yang pertama yang diriwayatkan oleh sahabi jalil Malik bin Sa'sa'ah. Yang keduanya hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga adalah hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dhar. Ketiga-tiga hadis ini menceritakan bagaimana Nabi SAW diperjalankan itu. Satu, hadis Malik bin Sa'sa'ah disebut dalam riwayat hadis Malik bin Sa'sa'ah, bainama ana fil hijr atau fil hatim. Ketika mana Nabi SAW pada waktu itu, aku berada di Hijr Ismail. Jadi kat mana tuan? Hijr Ismail. Hijr Ismail di mana? Sebahagian daripada Kaabah. Kalau tuan-tuan pergi ke Makkah Al-Mukarramah, kita buat tawaf, kita pusingan pertama, kedua, kita akan melalui lengkung Kaabah, iaitu Hijr Ismail, yang disebut sebagai bilik kepada Nabi Ismail alaihissalam. Tak kala mana dia nak rehat, dia akan berehat di dalam Hijr Ismail yang merupakan sebahagian daripada Kaabah. Itu Hijr Ismail yang bila kita pusing, itu kita baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pusing, satu
2, 3 sampai 3. Nabi berehat di Hijr Ismail seperti mana Nabi Ismail dulu pernah berehat di situ. Nabi SAW tiba-tiba mendatangi atani atin fashaqqa ma baina hadhi ila hadhi. Aku didatangi oleh Jibril alaihissalam. Bila Jibril datang, fashaqqa sadrahu, Nabi dibelah dada. Baina hadhi, Nabi tunjuk sini, ila hadhi. Maknanya di mana tuan-tuan? Nabi dibelah daripada bawah pekak ni. Sebahagian menunjukkan pada dada, sebahagian kata bawah sini, bawah pekak ni, dan dibelah sehinggalah ke perutnya, atas pusat. Maknanya Nabi pernah menjalani doktor pembedahan operation. Ya. Pernah dilalui oleh Nabi, lalu diambil hatinya dan dibasuh dengan air Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam? Air Zam-Zam ni air yang paling hebat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sebut Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam ni niat dia apa yang dia nak niat dia dapat. Niat. Ya Allah, sebab itu bila Nabi jumpa Anas bin Malik, orang yang meriwayatkan hadis ini, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Nabi kata baca beberapa doa. Apa doa dia? Antara doa dia, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kau kurniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ini doa yang Nabi ajar direct kepada Anas bin Malik. Kurniakan kepada aku ilmu yang bermanfaat. Kita pun nak baca doa ni, anak-anak kita ni nak masuk sekolah hari Ahad ni, cucu kita nak pergi hari Isnin ni, daftar sekolah sebagainya, doa ni baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kau kurniakan kepada aku ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Yang ketiga, yang kedua rizqan tayyiba. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Yang keempat, wa shifaan min kulli da, dan syifa daripada segala penyakit. Boleh tak kita baca sama-sama? Boleh Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da. 4 doa ni cukup luar biasa para hadirin yang dirahmati Allah. Iaitu bila minum air Zam-Zam atau bila air apa, sekarang ada gau. Saya pun ada buat Zam-Zam, terhad lah. Terhad, tak banyak tuan-tuan tanya ke situ ada Zam-Zam. Air gau contohnya, kalau tuan-tuan ada air gau, ataupun air mineral, apa-apa air yang bersih. Bila minum, masukkan dalam air dan bacakan doa tadi. Doa yang sangat mustajab, doa yang sangat luar biasa para hadirin yang dirahmati Allah. Orang Arab itulah baca. Kalau dia dengar minum air Zam-Zam, dia akan baca. Minum apa pun dia akan baca. Dalam doa dia tak tinggal doa itu, termasuk doa pada anak-anak yang dirahmati Allah. Sebab itu Nabi dibasuh hatinya dengan Zam-Zam, dan panjang cerita itu tuan-tuan. Dan kemudian Nabi SAW dibawa sampai ke Masjidil Aqsa yang akan kita ceritakan nanti. Dan di sana Nabi SAW salat 2 rakaat. Nabi melakukan salat 2 rakaat. Nabi tambah dengan borak, yang borak itu disebut dalam hadis juga, iaitu tidak sebesar daripada bagal, tidak besar daripada kuda ataupun kita panggil apa? Bagal, dan tidak kecil, dan lebih kecil daripada himar. Itu dalam hadisnya. Dan hadis Malik bin Sa'ad Nabi Malik Abu Dhar menceritakan perkara yang sama. Sebab itu para hadirin Allah, Nabi dibawa, dan perjalanan Nabi SAW ini adalah selepas daripada peristiwa Amul Huzni, peristiwa tahun kesedihan.
Nabi melalui satu tempoh waktu yang duka cita. Orang kata bahasa ini apa? Burn out. Dah habis, dah istilahnya stres. Stres ni kena tanya orang psikologi. Psikologi, saya pun jumpa doktor yang tanya kalau stres macam mana. Kalau orang yang berterusan stres dalam seminggu, dia jadi macam mana? Lepas seminggu dia tak jadi stres lah, dia dah jadi rabat TB. Lepas seminggu stres yang berpanjangan, dia dah jadi rabat TB. Atau bahasa orang talang dia kata depression. So hal ini pernah berlaku kepada Nabi SAW setelah kehilangan isterinya yang tercinta, kehilangan pak saudara sebelum daripada itu. Dengan kehilangan itu, Nabi berhadapan dengan tekanan yang luar biasa, sehinggalah Nabi SAW tekan lagi, terus ditekan. Dalam peristiwa dakwah Nabi SAW, Nabi diboikot dalam pelbagai hal. Dari segenap penjuru Nabi diboikot. Bayangkan pak saudara Nabi tak terima Nabi, Quraisy tak terima Nabi, orang Makkah yang dekat dengan Nabi tak terima Nabi SAW. Sehinggalah Nabi diwahyukan untuk melakukan hijrah. Hijrah yang Nabi SAW pergi ini tempat yang nak healing lah orang ini, tempat yang nak chill. Kalau kita pun kalau dah jumpa benar duduk kat talang ni, kita sekali-sekali keluar, betul tak? Ke mana kita pergi? Cari tanah tinggi. Kita akan cari bukit. Kat Kuala ni mana bukit yang best? Tak ada bukit best di Kuala ni. Saya cadangkan tuan-tuan pergi ke Liman Kati. Pergi ke Kati naik bukit Liman. Cakap bukit Liman kan? Track dia pun cantik. Sekali-sekali kita healing, naik bukit. Ingat susun galur ataupun sejarah baginda Nabi naik di tempat yang tinggi. Dan Nabi SAW memilih tempat tinggi, iaitulah tempat tinggi Nabi itu adalah Taif. Dan Taif bukanlah asing kepada Nabi, kerana di sana ada keluarga Nabi yang bau-bau baca. Kalau hari ini kita kata bau-bau doyan, ada hubungan dengan Nabi SAW, iaitulah daripada Thaqif, keluarga Thaqif. Nabi pergi, Nabi ingat Nabi diterima, tapi Nabi juga ditolak di sana. Sehingga ditawarkan oleh Jibril alaihissalam, apakah mahu aku hempapkan kepada penduduk Makkah, penduduk Taif dengan dua gunung yang tinggi supaya mereka semua hancur. Gunung lagi yang menjadi sandaran Jibril. Apa dua gunung tu? Dua gunung yang besar di Makkah. Kalau tuan-tuan pergi ke Makkah sekali lagi, ataupun nanti ada plan nak ke Makkah bersama mengajak travel, dan iklan lagi. Kita bawa dua bukit selain daripada Taif, dua bukit yang hebat di Makkah yang dulunya jadi kawasan perumahan, hari ini dah dihancurkan, dah dirobohkan rumah-rumah tu, dah jadi kawasan lapang dan kawasan pembasaran haram, iaitulah Jabal Khandaq. Yang diriwayatkan oleh ulama bila menceritakan tentang dua bukit yang nak dihempapkan kepada orang Taif, bukit apa? Lalu ulama sejarah Al-Sirah mengatakan bukit itu adalah bukit Khandaq ataupun dikenali dengan Jabal Makkah hari ini. Dan yang keduanya ialah Jabal ataupun bukit Al-Tu'an yang menjadi perantara ataupun perimeter menentukan tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Perhatian yang mati Allah, Nabi SAW melalui peristiwa-peristiwa yang sedih. Lalu Nabi pergi ke Taif dengan harapan nak healing, tapi ditolak. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala melihat kesabaran dan sabat yang ada pada Nabi kita, walaupun ditekan begitu rupa. Hidup kita kalau tak ada tekanan dalam hidup, kita bukan hidup. Kadang-kadang tekanan itu datang daripada diri kita sendiri, kadang-kadang datang di tempat kerja, kadang-kadang tekanan itu datang daripada keluarga, kadang-kadang bukan jauh pun orang kampung. Tekanan itu tetap ada. Cumanya Nabi SAW mengajar kita bagaimana untuk menghadapi tekanan. Pertama, Nabi SAW menadah tangan kepada Allah. Nabi doa pada waktu malam. Sebab itu dalam Nabi, ketika mana dibuat satu perkara ataupun ada satu benda yang Nabi letakkan
kesejahteraan contohnya. Perak sejahtera. Adu hubung baik bukan hanya sesama manusia, tapi adu baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bila masuk Madinah Nabi sebut apa? Ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan kesejahteraan, sebarkan salam. Yang kedua, at'imut ta'am, bagi makan. Sebab itu nak merapatkan hubungan silaturahim penduduk ni, antaranya yang sunnahnya apa dia tuan? Bagi makan. Selain jangan bagi salam, makan sekali. At'imut ta'am. Yang ketiga, hubungkan silaturahim, rapatkan saf, wasilul arham. Yang keempat, hubungan dengan Allah. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Bangunlah pada waktu malam, kamu merintih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika manusia sedang tidur nyenyak di buai mimpi. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita ada masalah kan untuk pada dia. Jangan pendamkan dalam hati kita saja. Mari kepada Allah. Kemudian barulah kita bercerita sesama kita macam mana nak menyelesaikan masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku. Yang keduanya Nabi bertindak apa? Tindakan Nabi itu tindakan yang berstrategi. Nabi minta kepada Allah apa yang terbaik untuk dirinya. Rupanya Allah tunjukkan sebelum berlakunya hijrah, itu tindakan Nabi itu. Fast action, fast result. Dan Nabi kena buat hijrah. Mekah dia tak terima, Nabi kena pergi tempat lain. Tapi sebelum itu Allah hadiahkan kepada Nabi yang pergi tempat. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Rupanya bila kita nak buat satu keputusan yang hebat, kena ada luas perjalanan, pergi langkah yang jauh, luas perjalanan, jauh perjalanan, luas pemandangan. Nabi dibawa berjalan, diterbangkan dengan Burak. Ke mana? Ke Palestin yang dulu waktu kecil Nabi pergi. Di Syam, di bumi Syam, atau di bumi Jordan yang pada hari ini. Nabi dibawa berjalan, dia menaiki Burak. Kalau hari ini tuan-tuan nak jalan naik Burak, susah lah kan? Mana nak cari Burak? Saya pun nak cari Burak juga. Naik kapal terbang. Naik kapal terbang. Pilihlah kapal terbang. Apa kapal terbang pun tak kisah. Mahal ke, nombor satu dunia ke? Apa kapal terbang nombor satu dunia? Singapore, British Airways, tak kisah. Paling kurang pun naik kapal terbang pun tak? Asia. Aku tak ada sangat nak naik Burak juga, pergi kat Burak Oil. Kita Burak Oil sini kat mana? Hari ni Burak sampai Burak Oil. Maksudnya berjalan. Sunnatullah, kita berjalan seperti mana Nabi tunjukkan kepada kita. Kemudian pada hari Nabi dinaikkan dalam Mi'raj dalam peristiwa yang besar. Ada dua peristiwa besar. Satunya Al-Isra sampai ke Palestin saja. Yang hebat lagi naik pula sampai ke langit yang ketujuh, Baitul Ma'mur. Melepasi langit yang ketujuh Baitul Ma'mur, iaitulah Sidratul Muntaha yang dirakamkan dalam Al-Quran dalam surah An-Najm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sampailah habis ayat laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, ayat 13 hingga ayat 18 surah An-Najm. Ayat ini mencerita bagaimana Nabi dibawa dan diterbang bersama dengan Jibril alaihissalam, melepasi langit pertama jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, naik langit yang kedua jumpa Nabi-Nabi berikutnya, sampailah Nabi Ibrahim pada langit yang ketujuh. Semua memberi salam kepada Nabi SAW. Sampai nak pergi ke Sidratul Muntaha, Jibril tak boleh lepas. Yang boleh lepas bertemu dengan Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin, di sana Nabi diperintahkan oleh Allah untuk apa dia? Melakukan salat. Sampaikan kepada umat ini untuk melakukan salat
50 waktu. Tapi ada 50 waktu tu? Tidak. 50 waktu tu kekal dengan pahala, tetapi yang hanya dibenarkan atau diperintahkan kepada kita dengan melakukan 5 waktu salat. Nanti yang kita sedia maklum bahawa hebatnya perintah salat ni dalam banyak-banyak perintah Allah. Semuanya daripada langit turun ke bumi melalui perantara Jibril alaihissalam. Baik puasa, baik haji, baik zakat, Jibril turun hantar arahan supaya melakukan tasyri' tersebut, ibadah tersebut. Tetapi perintah salat, Allah mempersilakan Nabi kita Muhammad SAW naik ke langit, naik ke langit untuk menerima salat. Sebab apa? Itulah menunjukkan kemuliaan salat para hadirin yang dirahmati Allah. Tunaikan salat. Kami dulu lagu-lagu salat. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Tahu pernah dengar adik lagu ni? Tak pernah dengar? Dulu Ustaz 6 tahun lagu tu lah nyanyi, kemudian jadi popular lagu tu. Panjang lah tapi tak ingat. Dah dengar lagu dia lain? Dah dengar? Itu kena masuk konsert semua. Apa boleh? Perhatian rahmati Allah, perintah Allah yang besar, iaitulah salat kita ni. Menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga salat kita, memelihara daripada fardhu sampailah ke nafil. Salat fardu dan juga yang mengikutinya, yang akan menambahnya, yang akan menampungnya salat-salat nawafil, salat-salat sunnah. Itu tuan-tuan dan Allah. Kalau kita perhati tengok sejarah ini bermula daripada Al-Mi'raj. Ya, Al-Mi'raj yang akan saya ceritakan. Siapa yang betul? Jadi kita tahu bahawasanya apa nama? Al-Aqsa Al-Syarif, bumi kiblat pertama umat Islam. Al-Aqsa bumi kiblat pertama. Sehinggalah Nabi SAW ketika mana pensyariatan salat telah pun bermula, waktu itu umat Islam sembahyang menghadap Masjid Al-Aqsa. Orang Yahudi dia tengok orang Islam sembahyang sama kiblat dengan dia, mereka maki Nabi. Nabi ni bukan kata di Mekah dia kena maki, sampai Madinah pun kena maki dengan orang Yahudi. Yang kita tahu Bani Nadir, Bani Qainuqa, semua ni ada di Madinah Al-Munawwarah. Mereka ni bangsa-bangsa Yahudi. Maki Nabi, kamu kata tak nak ikut agama kami, tak nak ikut Bani Israel, tak nak ikut kitab Taurat, tapi kenapa kamu sembahyang sama dengan kiblat kami? Nabi SAW tidak ada jawapan kepada itu, sebab ianya perintah Tuhan. Lalu Nabi tanda tangan selama berminggu-minggu. Nabi tanda tangan, ya Allah, kau ubahkanlah kiblat. Bila Tuhan perkenankan doa Nabi, ketika Nabi sampai di kampung Bani Salamah. Kalau kita pergi Madinah, ziarah kita pergi Masjid Al-Qiblatain. Siapa sini pernah pergi Madinah? Katakan macam saya. Ada? Tak pernah pergi Madinah? Dia pernah? Ada pernah. Kan semua wakil. Yang lain pernah kan? Cuba kat sekali lagi. Memang tak pernah? Betul pernah kan? Kami macam ni tak nak ni. Ramailah yang pernah saya percaya. Jadi bila sampai di Qiblatain, asal kampung itulah Bani Salamah, perkampungan Bani Salamah. Nabi sampai di situ pada rakaat yang kedua di solat zuhur dan mengimamkan salat, Allah turunkan ayat Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hendaklah kamu ubah wajah kamu menghadap Masjidil Haram. Kemudian Nabi pun ubah kiblatnya
dan diikuti oleh sahabat dan duduk ke depan, dan itulah bermulanya kiblat menghadap ke Masjidil Haram. Jadi sebelumnya adalah Masjidil Aqsa. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan Masjidil Aqsa tu macam mana, supaya kalau yang dah ramai pergi ke Mekah ni angkat betul-betul lah ya. Siapa pernah ke Mekah kat tangan anda? Pernah ke Mekah? Pernah ke Mekah, alhamdulillah ramai. Yang pernah ke Mekah, ke Madinah, kalau ke Mekah dia akan ziarah Madinah. Kalau tuan-tuan dah pergi dua tempat ni, pasang niat pula, ya Allah, berilah peluang kepada aku untuk ke Masjidil Aqsa. Sebab Nabi SAW sebut, la tashuddur rihal, ataupun la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kamu bersusah payah, habiskan tenagamu, masamu, wang ringgitmu, atau apa nama, dirham dan dinarmu, melainkan pergi ke Masjidil Aqsa. Selepas Masjidil Haram, Masjid Nabi dan juga Masjidil Aqsa. So ini dia Masjidil Aqsa. Yang ini kita jarang bicara. Yang tuan-tuan dengar dentuman, bom, kematian, apa saja isu yang besar, violation dan sebagainya, ianya banyak tertumpu di Gaza, tapi tidak banyak tertumpu di Masjidil Aqsa. Tuan-tuan dengar masjid yang dibom di Palestin, hampir ribuan masjid roboh, tetapi tidak Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa dah roboh belum? Belum. Dibom tak? Dibom. Masjid Al-Aqsa dah roboh? Masjid Al-Aqsa tak dibom. Ribuan masjid roboh, ribuan masjid diruntuhkan, tetapi tidak Masjid Al-Aqsa, masih kekal utuh. Masjid Al-Aqsa. Pembunuhan demi pembunuhan berlaku di Palestin, terutamanya di Gaza. Dan hari ini banyak pergi ke West Bank, iaitu berdekatan dengan Jerusalem, tetapi tidak sekalipun menghancurkan kemuliaan dan keutuhan Masjid Al-Aqsa. Sebab itu saya nak cerita pasal Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa, para hadirin rahmati Allah, terangkum daripada 9 ataupun berapa tempat? 9 tempat utama yang ada di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Kompleks Masjid Al-Aqsa ni siapa yang kuasai para hadirin? Saya tanya ibu, siapa yang kuasai Masjid Al-Aqsa? Adakah orang Yahudi? Adakah orang Islam? Ataupun adakah orang Kristian? Adakah Amerika? Adakah British? Jawapannya apa? Masjid Al-Aqsa dikuasai oleh orang Islam sehingga kali ini. Masjid Al-Aqsa yang dalamnya sembahyangnya di kalangan orang muslimin. Di Masjid Al-Aqsa yang keluar masuk, yang menguasai keluar masuk, yang keluar masuk itu orang muslimin. Di kalangan orang Palestin ataupun orang luar. Tapi hal ini tidak diberikan gambaran kepada kita, dan diberikan ketakutan kepada umat supaya jangan pergi Palestin. Tetapi hakikatnya dalam ini yang menguasainya adalah orang Islam. Cuma di pintu-pintu masuk utama, daripada border sampailah ke pintu utama untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa tu, pintu immigration dia panggil, ataupun permit for entrance, itu dikuasai oleh orang Yahudi. Dalam ni pula dikuasai oleh polis Palestinian authorities. Jadi orang Islam yang menguasai, bukan orang Yahudi sembahyang dalam tu, orang Islam. Para hadirin, inilah masjidnya yang merangkumi pintu Taubah, pintu Raja Faisal, pintu banyak ya. Pintu bawahnya, pintu Naudel, pintu dia banyak. Dia ada sampai 9 pintu. Dan di dalam masjid ini terdapat Qubbatus Sahra yang saya sebutkan. Kemudian ada Masjid Al-Mawad, Masjid Qadim, Masjid Qibli. Masjid Qibli ini masjid pertama kiblat. Kemudian bila pertukaran kiblat ada Haram, masjid ini kekal. Dan orang yang sembahyang di Masjid Qibli, dia akan menghadap Masjidil Haram. Orang yang sembahyang di Masjid Umar Faruq, sembahyang di Haram. Di bawah masjid ini ada Haikal Sulaiman, yang dulunya Haikal Sulaiman, yang dipanggil Masjid Sulaiman. Ada tiang Nabi Sulaiman alaihissalam, dan sejarah yang terangkum di dalamnya yang cukup hebat. Dan inilah
Kalau kita tanya, kenapa berlaku pergeseran yang besar di kalangan umat Islam dunia, khususnya di Palestin dengan Israel? Jawapannya kerana nak mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Dan Alhamdulillah, sehingga hari ini Masjid Al-Aqsa ini kekal utuh, tidak dibawa. Satu, kerana doa. Yang kedua, kerana orang Islam masih ada dan masih berulang pergi ke Masjidil Haram. Iaitu masa tahun 2022 bulan 11 2022, kali pertama saya pergi dah bawa grup daripada ajak travel, termasuk orang Kuala Lumpur yang pergi. Kita masuk, Alhamdulillah dapat permit sebagainya. Bila masuk saja, masuk tu lepas COVID berada. Bila nak masuk tu saya kata dekat jemaah saya, tunggu dulu kat hotel, tapi saya masuk dulu. Saya nak tengok macam mana keadaan dia. Bila masuk, kena tahan dengan polis Israel. Dia kata, stop! You can't enter right now. Oh, pasal aku tak boleh. Dia kata, pada waktu ini adalah waktu untuk orang Muslim sahaja yang boleh masuk ke masjid. Maknanya orang Yahudi tak boleh masuk, orang Armenia tak boleh masuk, orang Kristian tak boleh masuk. Maksudnya masuk pintu lah, bukan masuk ke masjid, masuk ke pintu. Dalam kubur Salahuddin Al-Ayyubi ataupun tembok Salahuddin Al-Ayyubi. Dia kata, siapa-siapa, saya Muslim, saya boleh masuk. Oh, Muslim tak tahu lari tu dia tengok saya orang putih ke apa, saya tak tahu. Tapi tak ada keluarkan masuk. Dia kata, if you are Muslim, please recite Surah Al-Fatihah. Ni oleh Yahudi soal baca Fatihah. Oleh itu pula yang tebuk saya. Suruh saya baca Fatihah. Dia nak confirmkan saya Muslim ke tak. Saya baca Fatihah. Fatihah. Lalu apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh baca. Sampai waladhdallin. I want to double check. If you are Muslim, please recite Suratul Ikhlas. Disuruh baca pula surah Ikhlas. Oleh Yahudi sebut surah Ikhlas. Pasal apa bila baca Fatihah, dia tak kompeten dengan saya, tapi dia nak dengar surah Ikhlas. Pasal apa surah Ikhlas? Saya pun baca lah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Now you understand. Dia pula tentukan saya Muslim. Pasal apa bila baca surah Ikhlas dia kata saya Muslim? Sebab orang Yahudi tak baca surah Ikhlas, orang Kristian tak boleh baca surah Ikhlas, agama-agama lain tak boleh baca surah Ikhlas. Kalau dia baca surah Ikhlas berarti dia Muslim. Katakanlah Allah itu Allah yang satu, Allahus Samad, Tuhan yang tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Sedangkan orang Yahudi dia mengaku Allah itu Tuhan, tetapi Tuhan itu ada anak. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, ada anak Uzair. Wa qalatin nasara Masih ibnullah, Masih anak Allah. Wa Nasrani kata Masih anak Allah. So orang Islam saja yang memperakukan Allah itu yang esa. So dia kata, you can enter right now, please welcome. Orang Yahudi pula benar. Betul, masuk pintu satu lagi, Palestinian Authority. Orang Palestin tak tanyalah, pasal dia tahu kita sama-sama Muslim. Kita pun masuk, kita terus syukur tuan-tuan. Saya berusaha nak masuk Palestin sekian tahun, sejak saya duduk di Saudi. Tapi ada saja tekangan. Rupanya kesan daripada COVID, hikmah COVID, Alhamdulillah saya dapat masuk bersama jemaah waktu itu grup, antara grup yang pertama masuk ke Al-Aqsa selepas COVID. Jadi bila masuk tu pak-pak Arab ni tengok, siapa? Ayu Indonesia? Indonesia. Dan Ana Malizi, aku cakap Arab tu ya. Ana Malizi atau aku orang Malaysia. Masya Allah. Ada seorang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Ahlan wa sahlan. Dia kata kita 3 tahun 2 tahun tak jumpa orang Malaysia, orang Indonesia. Tolong bagi tahu pada orang kamu di sana, bagilah jangan takut untuk datang ke Masjid Al-Aqsa kerana ini masjid kita. Kita kena pertahankan Masjid Al-Aqsa. Baik itu tuan-tuan, seruan itu setiap tahun saya bawa
seruan kita tuan-tuan untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Ya, orang mati ramai-ramai mempertahankan Aqsa di Gaza itu pasal ini. Masjid ini mesti dipertahankan. Dengan lagu-lagu mereka, dengan semangat juang mereka, patriotik mereka. Saya selalu daripada zaman belajar, saya selalu jumpa kawan-kawan Palestin. Mereka selalu sebut, tolonglah selamatkan dan pertahankan. Kita tak minta anda datang sini berjuang, tak perlu. Tak minta anda datang sini berjihad bersama dengan kami. Cukuplah kami di saf yang pertama dan anda sama-sama bersama dengan kami. Hati kamu, mulut kamu, tadah tangan kamu dan sujud kamu, bacalah doa untuk kami yang mempertahankan bumi Palestin. Sebab itu tuan-tuan, hari ini orang dah semakin lama semakin lupa Palestin. Walaupun di Gaza tu kena lepas lain kuning. Diorang dah beranjak lain kuning, bukan di lain merah lagi, lain kuning. Dari lain merah, lain kuning, lain hijau. Tentera dah beranjak lain kuning. Mereka dah tak masuk merempuh dan juga secara nyata, walaupun berlaku juga di Gaza. Tapi dia membuat macam mana? Pergi alih, melakukan penangkapan dan pembunuhan di mana? Di West Bank. Di West Bank, dekat-dekat dengan Jerusalem. Sebab itu jangan lupa. Jadilah macam mana kes di Venezuela tu yang berlaku sekarang. Dia katanya nak rapkan Greenland. Isu Greenland ke, isu Colombia ke, umat Islam jangan lupa untuk terus melakukan purun nazilah, untuk melakukan doa bermunajat kepada Allah supaya bumi ini kekal, bumi Palestin ini kekal kepada Islam. Lagu-lagu patriotik itu selalu saya ingat masa belajar. Kawan saya suami, sampai sekarang saya hubung dah tak tahu dah ke mana dia pergi. Dulu selalu dalam Facebook, saya tak tahu hidup kita daripada Nablus ke sana. Kemudian dia berhijrah, tak tahu apa cerita. Dia selalu ingatkan saya tentang perjuangan orang Palestin, antaranya mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Dia kata apa? Sanakhudu ma'arikana ma'ahum wasanamti jumu'an narda'uhu wa nu'idul haqqal mu'tasaba wa likullil quwwati nadfa'uhu wa likullil quwwati nadfa'uhu. Kami akan bersama-sama mempertahankan bumi Aqsa ini walaupun dengan nyawa kami. Dulu kita ada seorang pelajar di tempat kita kan. Sekarang dah habis masih sedikit dah habis. Muhammad Tagor, dia seorang-seorang saya pun bawa. Bila dia buat ceramah dia sekali sebelum mula 7 Oktober, hari nak ceramah tu dia dapat khabar ayah dia kena tembak. Muhammad, sebab kamu boleh datang ceramah? Dia kata, saya datang. Kamu tak ada rasa saya kena hadap dia itu. Dan ayah saya selalu set kepada saya bahawa dalam perjuangan ini kita akan korbankan nyawa dan harta dan darah kita. Bersedia dengan kehilangan segala-galanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hilang di dunia, tapi jangan kamu mengatakan orang yang syahid itu mati, bahkan mereka itu hidup. Ayat tu bagi semangat dia boleh berceramah tanpa menitis satu air mata. Titik air mata. Saya tanya ayah kamu dah ada, mak kamu macam mana? Mak saya sampai sekarang ni, dia kata masa tu dah mungkin 2-3 hari, saya tak dapat khabar mak dia dan ada anak saudara dia duduk dalam rumah. Masa tu berlaku 7 Oktober tahun 2023. Dan hari ini masih lagi ada di Malaysia. Ayah keluarga dia kata jangan balik, lakukan dakwah, teruskan perjuangan ini, bagi kesedaran kepada orang ramai, dan selalulah berdoa supaya Islam kembali hebat gemilang seperti zaman Umar Al-Faruq, Umar Al-Khattab, zaman Salahuddin Al-Ayyubi, dan zaman kegemilangan Islam. Sebab itu tuan-tuan, bila kita semangat ini dan kesedaran yang tinggi ini, kita akan rasa syukur dengan nikmat yang kita ada. Nikmat Islam, nikmat perpaduan, nikmat keamanan, nikmat boleh anak-anak kita esok nak sekolah, boleh pergi ke sekolah, tak ada masalah apa, kapur je. Saya tadi pergi ke eksklusif semua tadi, mak nak beli pensel, nak beli pen, nak beli pemasak.
Mak kata pemasar dah banyak dekat rumah tu. Nak beli eraser macam-macam. Nikmat kita boleh berulang balik ke rumah, ke rumah, ke tempat sekolah. Tapi kalau tuan tengok gambar ini orang Gaza, orang Palestin khususnya, mereka yang berada di kamp-kamp pelarian, mereka melakukan semua itu dengan tidak ada apa-apa, tapi menunjukkan kegembiraan. Sekolah dah runtuh, universiti dah runtuh, boleh buat graduation, dah runtuh lah, tapi boleh graduation depan. Punya tidak ada apa-apa perasaan langsung. Kalau kita tengok macam mana kau boleh hidup macam tu, tapi itulah nikmat yang mereka. Keamanan dan kesejahteraan itu walau tidak ada di depan mata, tetapi berada di hati. Di hati. Bila hati kita sa'id, kita bahagia. Allah kurniakan kebahagiaan, Allah kurniakan keafiatan, kesejahteraan, kesihatan. Dan terima kasih kepada dua doktor ni antara yang cek kesihatan saya. Kalau Dr. Safia dan Dr. Hashim, ya, betul ya, sampai darah tinggi, blood pressure, bila buat macam-macam program, selalu turun naik ni, terbang sana terbang sini, naik kapal sana naik kapal sini, dah tentulah ya. Tapi kena berbahagi masa untuk dapatkan nikmat ni. Semalam saya kongsikan dalam satu rancangan di Kurma Kopi Desu. Mari kita jangan bagi alasan dalam hidup ini. Susah, senang, ada anak, tak ada anak, keluarga bahagia, kejap ataupun bodoh, teruna, apalah alasan dalam hidup ni, tak kahwin lagi, ada anak ramai dan sebagainya. Jangan bagi alasan. Apa alasan itu? Mesti disandarkan kepada Allah. Satu orang yang duduk dengan saya tu, orang yang tak ada tangan. Aksiden tahun 2017, baik kau budak muda, 2017 mungkin umur dia 20 tahun tu, 21 tahun. Aksiden habis tangan dia. Pakai tangan palsu. Bila pakai tangan palsu dah setahun, lepas tu dia tak boleh tangkap saraf dalam badan dia. Dan hari ini dia selalu update, dia selalu bagi motivasi melalui TikTok. Dia bawa motor sebelah tangan, nama dia Nabil, sebelah tangan. Jatuh makanan. Ada sampai satu ketika tu dia accident sekali lagi, jatuh. Pasal dia mencari nafkah dalam keadaan ialah pemandu tak acuh, tak jaga rider dan sebagainya, kena lama. Disebut, saya tanya dalam host rancangan tu, host tanya, ada tak rasa rendah diri, rasa tak boleh nak bekerja lagi, rasa putus asa? Dia kata saya sikit pun tak ada perasaan. Hebat macam mana boleh tak ada perasaan yang kau dah tak ada tangan, kau dah tak ada segala benda penting dalam hidup. Sebab dia kata, la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Tuhan hilangkan satu perkara, Tuhan bagi banyak perkara yang lain. Hilang daripada satu punca, datang daripada berbagai punca yang lain. Hilang satu rezeki, Tuhan bagi pintu-pintu rezeki yang maha luas dalam kehidupan kita ini. Sebab itu sama-sama saya ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita meredai dan juga menghayati dan juga cuba beramal dengan apa yang saya cuba sampaikan dan telah sampaikan pada malam ini, melalui peristiwa yang dilalui, keperitan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya pada dirinya, pada keluarganya, tetapi akhirnya Islam sampai kepada kita dengan susah dan juga perjuangan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Secara lagi untuk saya menghayati melalui majlis-majlis ilmu, kita lakukan kesepakatan perpaduan. Ada masa sampai ujung tahun tu, bila-bila masa tuan-tuan stres tahun 2026 ni, kan? Berjalan pula, buat perancangan jalan bersama dengan kami, ya? Nak pergi ke Makkah tu, pergi Madinah ke, nak pergi ke Aqsa Al-Sharif ke, atau Aqsa Al-Sharif, insya-Allah kita akan launching pengembaraan kita untuk tahun ini selepas musim haji, insya-Allah, iaitu pada bulan 9. Tapi ada kesempatan, ada ruang masa, nak healing, nak rasai macam mana bumi Al-Aqsa. Kita pergi ke Jordan, pergi ke Palestin, dan insya-Allah ada juga kita ke Syria, bumi Syam, untuk sama-sama menghayati perjuangan Islam bagi Rasulullah SAW. Saya punya semangat ni, Wabi, dengan Aqsa ni, sampai kita buat Pondok Aqsa. Pondok Aqsa ni ialah pusat pendidikan Al-Quran dan Sunnah
akan bawa jahit pendidikan untuk orang dewasa. Di masa sama kita ada akademi tahfiz juga, dan dihadiahkan ataupun diwakafkan oleh seorang hamba Allah tanah seluas 10 ekar, dan saya serahkan kepada Maid pendaftaran yang Maid, dan diamanahkan kepada pengurusan kami Profesor Haji Ahmad IJK, salah seorang IJK juga, untuk bangunkan Pondok Aqsa ini di Kampung Jawah. Jadi ini masih peringkat awal, dana, kerja-kerja tanah dan sebagainya. Dan ada satu surau yang rupanya arkitekturnya adalah arkitektur Masjid Al-Aqsa, satu-satunya di Malaysia, insya-Allah. Ya, tepuk sikit. Nampak mustahil, nampak macam mustahil, ya, tapi tidak ada mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah ada masjid yang macam Masjidil Haram di Gua Musang. Tuan-tuan dari Kelantan di Gua Musang. Ada yang ala-ala masjid apa tu ya, kalau kata hukum ada jadilah Masjid Nabawi ala-ala, iaitu di Seremban, di Seremban. Yang tak ada di Malaysia ni ala-ala Masjid Al-Aqsa. Dan insya-Allah, ya, dengan harapan begitu, tujuannya ia adalah pusat pendidikan dan tarikan orang ke dalam negeri Perak. Saya dalam pelancongan juga. Jadi itu secara langsung akan menarik orang ke Kuala Kangsar, menarik orang ke Perak, menarik orang untuk dekat dengan syiar-syiar Islam di seluruh dunia. Jadi kita akan kapasitinya dalam 300 orang je, tak besar surau tu. Jadi replika adalah replika Masjid Al-Aqsa untuk bersinergi ataupun bersatu hati dengan sahabat-sahabat kita di Palestin. Jadi kita juga ada wakaf, mengajak tuan-tuan untuk sama-sama berwakaf. Ada situ QR code, ada MAE, semua benda lah, butiran berkenaan dengan Maid dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Allah berkati dan juga limpahkan rezeki kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita terus bersatu hati, insya-Allah. Allah kurniakan sabar, keutuhan hati kepada kita semua penduduk kampung Susun Talang ini, insya-Allah. Bersama-sama doa, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhum wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sum, wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruman wa la matruna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami perhimpunan yang dirahmati lagi dikasihi. Jangan jadikan perhimpunan ini perhimpunan yang saling kami membenci dan juga berpatah hati. Wahai Allah, satukan hati kami di bawah membayung, di bawah payung Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada di kalangan kami, ya Allah, yang rasa nak putus asa dalam dakwah dan hidup ini, maka datangkanlah pengajaran dari tersirah ini untuk membuatkan hati kami dan menjadikan Nabi kami sebagai panduan dalam hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, rahmatilah kami, kasihilah kami. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Makan dah baca saja dia. Terima kasih. Mohon ampun dan maaf dari saya. Sampai bertemu lagi pada masa lalu.